Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi ubi kari. Jadi ubi kari ni makanan orang dulu-dulu. Saya jadi teringat dulu dekat arwah nenek saya suka sangat masakkan ubi kari ni waktu saya kecil-kecil. Jadi hari ini saya dibantu oleh mak saya, atau lebih tepatnya mak saya yang tolong masakkan. Jadi sekalianlah saya kongsikan kepada anda resepi ubi kari tersebut. Nah, siapa dekat sini peminat ubi? Lepas ni jangan cuma digoreng je. Jangan cuma direbus je. Cuba menu satu ni. Sedapnya Masya Allah. Ni macam biasalah, aktiviti kupas mengupas terlebih dahulu. Kita nak buang kulitnya, kita tak guna. Lalu saya lanjut cuci terlebih dahulu ubi tersebut, ataupun orang Indonesia panggil singkong. Ubi ataupun singkong yang telah dibuang kulit kemudian dicuci, lalu saya lanjut nak potong dia menjadi beberapa bahagian. Saya nak potong kecil-kecil macam ni biar supaya senang kita nak makan nanti. Nah, ini dia ubi yang telah siap kita potong-potong kecil. Dan untuk bahan-bahan, kita menggunakan bawang merah. Ni saya guna setengah biji je. Lalu saya juga menggunakan bawang putih. Sebenarnya untuk kuantiti bahan sesuaikan dengan jumlah masakan masing-masing. Lalu saya gunakan sedikit ikan bilis. Lalu di sini ada ketumbar, jintan manis dan juga jintan putih. Lalu saya ada serbuk kari. Kesemua bahan-bahan tersebut saya nak kisar sehingga lumat, kecuali serbuk kari lah. Jangan lupa masukkan air bagi memudahkan kita mengisar. Langkah yang selanjutnya, tuangkan minyak menumis, lalu panaskan minyak. Jika misalnya minyak dah panas, bolehlah tuangkan ke semua bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu. Kemudian kita tumis hingga jiran kiri kanan depan belakang bau. Bahan tumisan kita tu dah bau, dah sedikit garing, lalu bolehlah masukkan serbuk kari. Ni saya masukkan lebih kurang 4 ke 5 sudu macam tu. Lalu kita tumis sebentar sampai pecah minyak. Kemudian saya masukkan air. Ni saya masukkan air lebihan daripada pengisar tadi tu. Kita nak kaut semua bahan, tak nak bagi membazir. Next, dah bolehlah masukkan kita punya ubi kayu ataupun singkong. Ni nanti jangan lupa untuk masukkan air lebih sikit. Sebab apa? Kita akan biarkan seketika ubi tersebut sehingga ia melembut. Kita gaul rata dulu bagi sebati. Jadi ni nanti kita nak tunggu sehingga ia empuk. Ni tadi saya dah letak air, saya lupa nak tunjuk. Jadi biarkanlah sehingga ia melembut dan juga kering. Jadi nanti anda jangan lupalah tengok-tengok sikit. Selagi belum lembut, selagi itulah anda tuang air. Dan jangan lupa juga tambahkan garam, gula dan juga penyedap rasa sesuai selera. Dan ni dia, ubi saya dah melembut dan juga dah kering. Ni dah siap lah kiranya. Last sekali saya nak tambahkan daun bawang dan juga daun sup supaya dia lebih harum lagi dan sedap. Ini sedap guys, korang wajib cuba. Inilah makanan saya waktu kecil-kecil dulu. Memang the best. Korang kena cuba, rasa dia manis. Ada masa secukup rasa lah senang cakap. Ni saya nak tambahkan juga bawang goreng. Kalau tak ada tak apa. Jadi macam mana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Jadi lepas ni janganlah buat itu-itu je, goreng. Lepas ni cuba pula ubi kari. Jadi kalau anda suka, jangan lupa untuk tekan like. Jangan lupa share ke grup keluarga, kawan-kawan dan sebagainya. Dan jangan lupa subscribe for more video. Bye-bye.